Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi saya terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah nama diberi adalah Muhammad Faris Hazwan bin Ridauddin. Saya pelajar tahun 2 PISMP ataupun semester kelima PISMP di IPG Campus Datuk Razali Ismail. Okey. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana puan dan adik sudi untuk meluangkan masa bersama saya untuk sesi temu bual pada kali ini. Okey. Temu bual ini adalah sebahagian daripada tugasan saya untuk mengkaji sosio budaya, stratifikasi sosial, budaya sekolah dan juga perkembangan sosio budaya dalam kalangan warga sekolah. Okey. Terlebih dahulu saya mempersilakan puan dan adik untuk memperkenalkan diri. Okey, puan boleh perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Suhaili binti Sulaiman, merupakan cikgu di SMTA Melor. Dan saya sangat berterima kasihlah kepada Encik Faris kerana memilih saya untuk ditemu bual dalam kajian ataupun tugasan bagi mata pelajaran tersebutlah. Saya merupakan guru yang telah berkhidmat selama tahun ni tahun ke-26 lah. Jadi amat bagi saya sangat berlapang dada lah untuk ditemu bual. Okey. Ni untuk soalan ibu kepada Fuad, iaitu soalan pertama tentang berkaitan dengan belajar kepada anak puan. Bagi puan, adakah kemudahan di rumah seperti internet dan juga ruang belajar cukup untuk bantu anak bersaing dengan kawan-kawan lain di sekolah dari segi akademik? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Pada pandangan saya, kemudahan tersebut perlu ditambah baik lagi lah, ataupun perlu ditambah untuk anak saya, bagi membantu anak saya bersaing. Ini kerana kemudahan yang perlu ditambah tersebut bagi saya lah, pertama, sokongan ibu bapa, seperti ibu bapa bersama-sama anak semasa belajar, memastikan anak-anak tu belajar betul-betul semasa dia mengulang kaji, kemudian menyiapkan kerja sekolah yang diminta ataupun yang diberi oleh guru di sekolah. Sebab anak ni kadang-kadang dia tak berapa serius dalam menyiapkan tugasan yang diberikan oleh cikgu tanpa pemantauan ibu bapa. Sebab itulah ibu bapa perlu bersama-sama anak lah untuk menyiapkan tugas tersebut. Yang kedua, anak perlu mengikuti kelas tuition lah, ataupun tuition luar, bagi membantu lagi kefahaman dalam pelajaran lah. Okey. Keperluan yang ketiga, keperluan peralatan pembelajaran sentiasa dipenuhi. Contohnya seperti alat tulis, buku dan lain-lain lah. Bila anak dapat maknanya keperluan anak-anak dipenuhi tu, anak-anak akan berasa motivate lah, ataupun rasa semangat untuk belajar. Berbanding kalau lah dia nak sesuatu kita tak dapat tunaikan, mungkin dia rasa agak down. Sebab itulah saya sebagai ibu, saya akan berusaha untuk memenuhi keperluan peralatan ataupun keperluan dalam pembelajaran anak saya. Yang keempat, sebagai ibu, saya memastikan anak-anak berdisiplin untuk ikut waktu belajar yang ditetapkan. Contohnya dari pukul 8.30 ataupun pukul 9 hingga 10.30 malam adalah waktu belajar. Jadi waktu ni anak-anak kena ikutlah peraturan ataupun masa belajar yang telah pun ditetapkan. Saya rasa itulah tambahan
untuk soalan nombor 1. Okey, baiklah, terima kasih Puan Suhaili atas jawapan yang diberikan. Okey, kita teruskan kepada soalan yang kedua, yang berkaitan dengan budaya. Okey, baiklah. Adakah Puan rasa budaya atau peraturan di sekolah ni dah cukup bagus untuk bentuk disiplin anak di rumah? Okey, terima kasih untuk soalan tersebut. Pada pandangan saya lah, disiplin di sekolah tu sudah cukup bagus lah untuk membentuk anak di rumah. Cuma perlu pemantauan ibu bapa terhadap anak-anak apabila berada di rumah. Di sekolah cikgu memberi tahu, mendidik, membimbing untuk mendisiplinkan anak di rumah. Cuma benda tu boleh betul-betul berlaku bila ada pemantauan ibu bapa di rumah. Sebab itulah ibu bapa dengan guru perlu bekerjasama lah. Manakala apabila di sekolah, anak-anak perlu dipantau oleh guru di sekolah. InsyaAllah boleh bentuk disiplin diri. Okey, kesedaran anak juga sangat penting lah. Apabila anak sedar yang disiplin diri tu perlu diamalkan selalu, maka dia akan berusaha untuk mengikut peraturan sekolah, mengikut peraturan di rumah. Maka dia dapat melalui ataupun mengikuti dengan jayanya lah disiplin ataupun peraturan yang telah pun ditetapkan. Okey, dari segi kesedaran diri juga, pelajar ataupun anak boleh dapat melalui bimbingan yang dibuat oleh guru di sekolah ataupun peringatan yang diberikan di tapak perhimpunan, di kelas ataupun di masjid selepas solat berjemaah. Jadi gitulah, disiplin di sekolah bagus, dan dia akan lebih bagus lagi apabila pemantauan tu perlu dibuat. Kalau nak suruh anak tu berdisiplin di rumah, pemantauan tu dibuat oleh ibu bapa di rumah. Kalau nak suruh anak tu berdisiplin di sekolah, pemantauan tu kena dibuat oleh guru di sekolah. Barulah betul-betul efisien ataupun efektif ataupun berkesan untuk anak tersebut. Okay, terima kasih juga kepada Puan sekali lagi di atas jawapan yang diberikan. Berdasarkan apa yang saya dapat, apa yang saya ingat Puan cakap, disiplin di guru ni perlulah bekerjasama dengan ibu bapa yang ni. Bila guru di sekolah, guru perlu menjaga, memberi perhatian kepada disiplin anak-anak di sekolah, manakala ibu bapa perlu memberi perhatian kepada disiplin anak-anak di rumah. Jadi mereka ni, kedua-dua pihak perlu bekerjasama lah untuk memastikan anak ni disiplin dia ni sentiasa terjaga, sentiasa mengikut peraturan. Okey, soalan yang terakhir kepada Puan Suhaili, yang ni pasal kawan, berkaitan dengan kawan. Adakah Puan galakkan anak-anak Puan berkawan dengan sesiapa sahaja tanpa tengok latar belakang keluarga ataupun kaum mereka, dan kenapa? Apa alasan Puan? Okey, saya melihat bagi saya perlu melihatlah latar belakang kawan-kawan anak saya. Apabila saya tahu latar belakang dia, maka saya menggalakkan dia berkawan dengan kawan tersebut. Di samping saya akan berpesan jugalah kepada anak supaya pilih kawan yang sesuai, kawan yang baik, yang jaga solat, kerana anak akan mudah terpengaruh dengan kawan, sebab kawan tu dia sebaya. Jadi kata-kata kawan mudah diikut. Sebab itulah saya perlu melihat latar belakang. Tu pun kalau saya kalau saya berpeluang untuk mengetahui ataupun saya bercakap dengan kawan dia. Kalau saya tidak berpeluang, saya akan membesar dekat anak saya supaya pilihlah kawan yang baik, yang jaga solat,
yang rajin belajar, supaya apa yang kawan buat tu akan mempengaruhi anak saya. Sebab itu saya perlu memastikan anak pilih kawan dari latar belakang yang baik. Okey, melalui latar belakang yang baik akan mendidiklah anak saya supaya jadi lebih baik. Anak saya ni baik dah, tapi dia akan jadi lebih baik apabila dia berkawan dengan kawan yang baik, yang jujur ataupun yang sopan, lepas tu yang jaga solat, yang rajin buat ulang kaji. Kalau yang rajin ulang kaji tu anak anak saya akan mudah terpengaruh lah dengan kawan tu, sebab kawan dia rajin buat ulang kaji. Contoh apa yang berlaku dah, apa yang telah berlaku, iaitu anak saya ni dia pergi ke perpustakaan, dia waktu balik sekolah dia pergi ke perpustakaan bersama kawannya di perpustakaan untuk buat hak saya tahu dia main catur lah. Ulang kaji tu setakat ni dia tak ada lagi bagi tahu. Jadi saya harap selepas ni anak saya boleh itulah buat ulang kaji bersama kawannya, maknanya menyiapkan kerja sekolah yang diberi oleh cikgu pada hari tersebut. Dia terus siapkan dengan segera. Lepas tu saya juga ada pesan supaya dia buat latihan matematik 10 soalan setiap hari, maknanya supaya dia mahir dalam matematik. Itu sajalah. Okey, terima kasih Puan Suhaili di atas terima kasih Puan Suhaili di atas jawapan-jawapan yang diberikan terhadap 3 soalan yang saya ajukan, iaitu soalan berkaitan dengan darjah, soalan berkaitan dengan budaya dan juga soalan berkaitan dengan kawan. Jadi seterusnya saya beralih kepada adik Fuad Mustaqim. Okey, sebelum tu adik boleh perkenalkan diri, nama kelas, sekolah di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Mustaqim bin Jadin. Saya dari sekolah SMKA Milo. Saya kelas 1 Ibnu Majah. Okey, itu saja. Okey, adik, cikgu nak tanya, adik dekat sekolah ramai tak kawan? Ramai. Ramai. Adik berkawan ke dengan kelas yang kelas-kelas lain ataupun berkawan dengan kelas adik tadi? Berkawan dengan kelas lain, kawan, tapi pilih yang molek lah. Tengok tu apa, jurus kau Lebih baik ataupun nakal. Yang nakal tu tak kawan lah ataupun kurang lah kawan. nakal, kurang atau cakap-cakap je lah. Cakap sikit-sikit gitu. Okey. Jadi cikgu nak tanya, dalam ramai-ramai kawan adik ada tak kawan yang adik perasan yang dia ni mungkin keluarga dia berpendapatan rendah, dan juga adik mesti ada juga kawan yang berpendapatan tinggi. Adik ada tak kedua-dua kawan tu? Ada. Dua-dua ada. Okey. Pada pendapat adik, adik ada perasan tak macam mana mereka punya tahap kepandaian di sekolah? Sebab kalau murid miskin, murid yang kurang pandai ni mungkin dia tak ada akses kepada internet, dia tak ada telefon dan sebagainya. Apa pendapat adik? Adik rasa murid yang miskin dan pandai ni, murid yang miskin dan juga murid yang kaya ni, dia memberi kesan kepada tahap pembelajaran dia? Bagi saya, ya, sebab yang kaya bolehlah pergi ke tuition, buat kelas tambahan, sebab dia ada banyak duit, bolehlah. Tapi tak tahulah juga, kadang-kadang adalah yang macam malas. Jadi yang Saya yang kaya tu kemalas dia jadi tak pandai. Tak pandai pada masa depan dia, mungkin tidak tenteram. Kalau yang miskin pula, memang dia tidak boleh tak ada telefon, tak ada internet, tak ada tuition. Tapi kalau dia rajin, Kalau dia rajin, lepas tu
dia rajin dan berusaha, dia boleh mengubah nasib keluarga dia kepada lebih bagus. Okey. Jadi apa yang saya dapat daripada adik Fuad cakap tadi, pelajar yang miskin ni dia tak semestinya dia terbantu dari segi pembelajaran kalau dia ni ada usaha, ada iltizam, ada ada semangat untuk belajar. Dia jadi, kalau dia ada motivasi untuk belajar, dia menjadikan kemiskinan keluarga dia tu untuk menjadikan dia ni motivasi untuk belajar bersungguh-sungguh, dia tetap akan berjaya. Yang kaya pula tak semestinya kalau dia banyak kelas sekalipun, dia banyak tuition sekalipun, tapi kalau dia malas, kalau dia punya sikap perangai dia tak elok, dia tetap akan susah, akan struggle dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, jadi saya rasa itu sahaja sesi temu bual saya bersama cikgu, bersama Puan Suhaili dan juga bersama adik Fuad Mustaqim. Okey, saya tutup, saya selesaikan kita punya temu bual kita pada hari ini dengan lafaz ucapan sekian terima kasih. Sama-sama.